Arwah suami saya meninggal dunia awal tahun ini sebab kanser. Masa doktor bagi tahu penyakit dia dah sampai tahap akhir, saya rasa dunia ni gelap. Tapi dia tenang saja. Dia kata, sekurang-kurangnya sekarang kita ada masa untuk bersedia. Waktu tu saya tak faham apa maksud dia, tapi dia mula rancang satu demi satu. Dia kata dia tak nak tinggalkan saya dan anak-anak dalam keadaan keliru atau susah nanti. Dia sediakan wasiat. Masa tu saya fikir, perlu ke semua ni? Tapi lepas dia pergi, baru saya faham. Segala urusan jadi mudah. Harta, rumah, akaun, semua dah jelas dalam wasiat dia. Tak ada pertikaian, tak ada tekanan. Sedih tu tetap ada. Tapi sekurang-kurangnya saya tak perlu risau tentang harta. Wasiat ni bukan tentang harta semata-mata, ia tentang tanggungjawab. Ia tentang kasih sayang untuk keluarga yang kita tinggalkan. Mulakan perancangan anda di pewarisan. Klik link di bawah untuk ketahui lebih lanjut.